Hai semua, selamat datang kembali ke channel kami. Dalam video kali ini, kami akan kongsikan spoiler drama Kerana Cinta. Itu dusta bagi episod 9 hingga episod 13. Jalan cerita semakin panas dan penuh emosi dengan konflik rumah tangga, pengkhianatan serta permainan persepsi di media sosial yang makin meruncing. Jom kita lihat apa yang bakal berlaku. Dalam episod 9, keretakan rumah tangga Orchid dan Sufyan semakin ketara. Kehadiran Mikhail, rakan lama mereka berdua, menjadi pencetus kepada konflik yang semakin membara. Kini Mikhail bekerjasama dengan Orchid dalam perniagaan produk kosmetik yang diusahakannya dan perkara itu menimbulkan rasa tidak senang dalam diri Sufyan. Rasa cemburu Sufyan semakin memuncak apabila Orchid sering berurusan dengan Mikhail tanpa pengetahuannya. Kemarahan yang tidak terkawal akhirnya membawa kepada pergaduhan antara Sufyan dan Mikhail. Pergaduhan itu bukan sekadar pertikaman mulut, malah melibatkan pergelutan fizikal. Lebih menyakitkan hati Sufyan apabila dia merasakan Orchid seolah-olah berpihak kepada Mikhail. Selepas insiden tersebut, Sufyan dengan sengaja mencetuskan spekulasi bahawa Orchid berlaku curang. Hakikatnya, tanpa Sufyan mencetuskan isu sekalipun, netizen sudah lama mengesyaki dirinya curang. Hal ini kerana Sufyan sering memuat naik video bersama Seri di media sosial. Spekulasi yang semakin tular itu membuatkan rumah tangga mereka bertambah tegang. Tambahan pula, Seri semakin mengambil peluang mendekati Sufyan setiap kali Orchid keluar bekerja. Pertengkaran demi pertengkaran akhirnya membuatkan perkahwinan mereka semakin sukar diselamatkan. Keadaan menjadi lebih parah apabila berita mengenai perceraian mereka mula tular di media sosial. Situasi ini membuka ruang kepada banyak pihak untuk mengambil kesempatan. Ada yang cuba menjatuhkan reputasi Orchid dengan harapan dia tidak lagi menjadi pempengaruh yang menjadi rebutan pelbagai pengasas produk. Memasuki episod 10, spekulasi tentang kecurangan Sufyan terhadap Orchid semakin hangat diperkatakan di media sosial. Netizen mula mempersoalkan sama ada kebahagiaan yang dipamerkan pasangan itu selama ini hanyalah lakonan semata-mata. Ramai yang beranggapan bahawa segala kemesraan yang mereka paparkan hanyalah strategi untuk memastikan orang ramai terus menyokong perniagaan produk kecantikan yang mereka jalankan. Namun, Sufyan tidak berhenti di situ. Dia sengaja mencipta satu lagi spekulasi baharu bagi memastikan netizen terus memantau media sosialnya. Setiap kenyataan yang dimuat naik seolah-olah menjadi bahan sensasi yang semakin mengeruhkan keadaan. Apa yang lebih menyakitkan hati Orchid, Sufyan tidak henti-henti menjadikannya sebagai bahan konten. Kali ini, Sufyan mencetuskan isu baharu dengan mendakwa kononnya Orchid terdesak sehingga sanggup bermadu. Konflik yang semakin memuncak turut memberi kesan kepada kerjaya Orchid sebagai pempengaruh. Beberapa rakan pempengaruh mula mengambil kesempatan dengan merampas peluang kerjanya. Dalam masa yang sama, Seri yang menjadi orang ketiga dalam rumah tangga, mereka mula menikmati kemewahan yang selama ini diidamkannya. Dalam episod 11, selepas pelbagai kontroversi melanda rumah tangga mereka, akhirnya perkahwinan Sufyan dan Orchid benar-benar berakhir. Orchid terpaksa keluar dari rumah selepas bercerai. Lebih menyedihkan, Saif dan Putri tidak ikut bersama Orchid. Anak-anak mereka memilih untuk tinggal bersama Sufyan. Keputusan itu tidaklah terlalu mengejutkan kerana selama ini Sufyan lebih banyak meluangkan masa bersama mereka. Bukan kerana Orchid tidak mengambil berat, tetapi dia sering keluar bekerja mengikut jadual padat yang sebenarnya disusun oleh Sufyan sendiri demi meraih keuntungan yang lebih besar. Walaupun sudah bercerai, Sufyan masih tidak berhenti mengganggu kehidupan Orchid. Dia terus menyebarkan pelbagai fitnah untuk menjatuhkan reputasi bekas isterinya itu.
Antaranya, Sufyan mendakwa Orchid mampu hidup mewah kerana ditaja oleh lelaki kaya. Namun Orchid tidak berdiam diri. Dia cuba membersihkan namanya melalui siaran langsung di media sosial, menjelaskan perkara sebenar kepada orang ramai. Jika kehidupan Orchid dipenuhi konflik dan tekanan, keadaan itu sangat berbeza dengan Seri. Seri kini semakin selesa hidup bersama Sufyan. Dia berjaya mengambil alih kedudukan Orchid di rumah mewah itu, malah turut memainkan peranan dalam perniagaan yang sebelum ini dibina oleh Orchid bersama Sufyan. Lebih mengejutkan, Seri juga berjaya memikat hati Sufyan serta anak-anaknya. Jatuh cinta dengan suami sahabat baik sendiri, seolah-olah memberikan Seri kehidupan mewah yang selama ini diimpikannya. Dalam episod 12, Orchid semakin geram dengan sikap Sufyan yang dilihat tidak sedar diri. Kemarahannya memuncak apabila menerima tuntutan hadanah daripada Sufyan. Bagi Orchid, tuntutan tersebut sangat tidak adil. Orchid kemudian mengambil langkah untuk membuktikan bahawa selama ini dialah yang bekerja keras mencari pendapatan bagi menyara keluarga mereka. Keadaan menjadi semakin tegang apabila Orchid dan Sufyan saling berbalas kenyataan di media sosial. Namun Sufyan dilihat keterlaluan apabila sanggup membuka aib isterinya sendiri kepada umum. Malah, dia turut mendedahkan bahawa Orchid pernah melakukan pembedahan demi mencantikkan penampilannya. Dalam masa yang sama, Mikael menawarkan bantuan kepada Orchid untuk mendapatkan semula hak penjagaan anak-anaknya. Demi dapat bertemu dengan anak-anak, Orchid sanggup melakukan apa sahaja. Namun Sufyan sering memberikan alasan bahawa anak-anak mereka tidak mahu berjumpa dengan Orchid. Dia mendakwa kononnya anak-anak takut kepada ibu mereka sendiri. Dalam episod 13 ini, Orchid menghadapi episod paling mencabar dalam hidupnya. Namanya kini trending di media, tetapi bukan kerana kejayaan bisnesnya atau kebahagiaan rumah tangganya. Kali ini, kontroversi curang menimpanya menarik perhatian ramai dengan cara yang menyakitkan. Orchid terpaksa berdepan media selepas perbicaraan mahkamah. Setiap soalan yang diajukan terasa seperti tikaman pedih, seolah-olah wartawan itu bersatu untuk menjatuhkan reputasinya. Tekanan itu begitu berat, membuat hatinya hampir rapuh. Mata kamera yang menatap, mikrofon yang menyorot, semuanya membuat Orchid terperangkap dalam pusaran aib dan gosip. Sementara itu, Sufyan melihat peluang keemasan di hadapannya. Tanpa ragu, dia melancarkan perniagaan baharu bersama Seri. Dalam hatinya, dia yakin Seri adalah tiketnya ke masa depan yang lebih gemilang, jauh berbeza daripada Orchid yang kini lemah di mata masyarakat. Dengan senyuman penuh keyakinan, Sufyan bersedia menguasai setiap peluang, merancang langkah demi langkah untuk memastikan perniagaan itu menjadi miliknya sepenuhnya.